Kalau saya renovate rumah mak, tapi ada adik lain yang duduk dan halau saya dari rumah tu, macam mana pula tu? Apa hukumnya? Kalau hukum tu, susahlah saya nak jawab. Tapi ikutkan memang kita sangat tak galakkan lah kalau nak renovate rumah, tambah lagi rumah pusaka. Jadi dia akan jadi banyak pertikaian lah. Kita tahu bila kita renovate rumah tu ada manfaat dia. Mungkin kita tinggal dekat situ apa semua. Dan menaikkan nilai rumah. Tapi bila cerita bab tu pusaka ni dia melibatkan waris-waris lain. Dia ada proses yang kita boleh tuntut. Tapi kena buat dekat mahkamah sivil lah. Okey. Dan proses dia mungkin tengoklah macam mana kan. Kadang-kadang boleh jadi rumit, kadang-kadang boleh jadi proses tu mudah. Lepas tu berkenaan dengan adik halau kakak ni ataupun halau cik, yelah sebenarnya cik dia macam ni. Sebab kita tahu rumah tu rumah pusaka dan orang lain pun ada bahagian. Sebab tu cik nak kena minta izin juga daripada waris-waris lain untuk tinggal kat situ atau cik bayar sewa kepada waris lain supaya, yelah sebab ada bahagian orang lain kat rumah tu walaupun cik dah renovate. Dia tetap ada bahagian orang lain. Tu yang saya nak bagi tahulah.